touring bawah 10,000. Inilah dia, Morbidelli T250X. Jom tengok apa yang ada dekat motor ni. Untuk fizikal motor ni, dia lebih kecil kalau kita bandingkan dengan T250X. Sesuai lah dengan harga yang ditawarkan. Okey, kita lihat di bahagian hadapan, terdapat windshield yang jenis dark smoke. Yang ini tak boleh nak adjust. Untuk lampu pula menggunakan lampu projector light. Terdapat dua projector di bahagian hadapan untuk lampu tinggi dan juga lampu rendah. Daytime running light pun ada juga, nampak macam bentuk X di bahagian hadapan. Bahagian bawah pula menggunakan single disc brake ABS depan dan juga belakang. Untuk suspension pula, hadapan didatangkan dengan upside down fork, belakang menggunakan monoshock. Tayar pula menggunakan jenama Yuangjin bersaiz 90-90-19. Belakang pula menggunakan saiz 110-90-17. Untuk enjin motor ni dia unik sikit sebab dia tak pakai water cool tapi dia pakai air cool dan juga oil cool. Okey. Untuk enjin ni datangkan dengan 249cc yang menghasilkan 22.4 horsepower dan juga 22.3 Nm torque. Dan inilah bunyi T250X ni. Aksesori motor ni pun tak kedekut. Korang tak dapat handguard, crash bar dan juga belly pan. Ketinggian seat T252X ni 820mm untuk orang yang berketinggian 165 dan ke atas boleh naik, tak ada masalah. Tapi rendah daripada tu, kena turunkan fork dulu. Untuk dia punya berat pula, dalam 152 kg sahaja. Tangki minyak 11.7 liter dan didatangkan dengan meter digital. Terdapat USB-A di bahagian kiri dan juga kanan meter. Jadi, kepada korang yang berminat dengan Morbidelli T250X ni, harga body baru RM9,888 sahaja alif ada 3 color, coklat, grey dan hitam. Alright, berminat? Terus WhatsApp Alif, link ada di bio.